lagi ni ah. Ah. Ukuk. Haish, nak pergi mana aku Kalau pergi bazar kan takut keluar air mazi pula. Tengok rupa orang pakai baju ketak di bazar. Dah. Ada. Apa Aduh, apa perut Hai, aku sahur dah bagi hadiah. Aku berok bagi hadiah. Hai, keluar laka dah rasa tarik tu. Aku pergi main gelosong. Hilang kot. Apa perut? Cimbu. Ha. Ada barang. Apa saya mau tolong kita aku nak pergi ambil barang pajak. Alah. Aku nak pergi ambil barang pajak ya. Barang pada. Macam itu janji tu tau. Ya. Okey. Masa itu. Alah. Alah. Kenapa saya tolak kamu Kero. Fahmi. Dah, tadi tu siapa? Tadi Cik Mak. Mu psycho lah aku Cik, psycho lah aku. Kejap. Kejap. Sikit nak ingat Siapa lah. Pakai piyah ni. Pakai topi ni. Pok mak. Cucu pok mak. Betul lah tu. My friend. Bukan aku. Sampai. Boleh. Kita duduk cukup orang. Kita nak tiga. Tengok Cik Mak gimana dia. Cik Mak tau. Cik Mak gaib barang padu. Mu join group aku. Boleh. Tapi join dia. Assalamualaikum kawan-kawan. Kawan-kawan. Dah ni. Nak solat ke kan? Ni kawan sekolah aku. Ni. Kero. Oh, Kero. Lama tidak ketemu. My friend. Nak join ke? Je nak jangan ke? Tak join kan ni aku beli 2 je nasi ni. Mana cukup seorang lagi. Tu pun nasi cuti ni aku pergi hutang kat kedai tu tadi. Hutang lu. Lepas tu ada pucat bibir putih-putih kat bibir mu.
Ya, aku takut debor nak bayar ni. Lepas tu kan? Mungkin tanya je. Kan? Kan? Tak apa. Aku makan sikit pun tak apa. Makan serasa. Buat nak pergi tau. 1, 2, 3. Hari ni kita potong puasa. Ha. Hai. Boleh tak sini kan? Macam terbuka sangat je. Ada apa? Kita makan jangan tengok orang. Dah apa, lepas ni aku buat bebop. Datang dia mu ni. Ha? Tiba-tiba je bebok. Abub. Betul? Betul tak Sekmu ni? Ini baru 17 Ramadan. Punya tak aku. Benda-benda gini ni biasalah. Biasa bagi aku. Aku 2 orang biasa dah buat benda gini. Jadi mu ikut je, mendengar je aku cakap benda ni. Yang ada gay dengan hidup. Benar kata Samsudin. Kita perlu konten puasa. Kali ni kita pastikan dia berjaya. Faham? Faham tuan? Faham tuan. Sawamu lah. Tahulah aku. Aku agak aku dah kenal je. Dah. Buka nasi tau. Apa ni? Pukul 12 tengah hari dah. Tak apa ke gini Aku dah aci buat benda-benda gini Berok pun flash. Aku takut benda kau. Buat je. Dia seminggu awal memang rasa debor-debor sikit, memang kekok sikit sebab first time kan. Seminggu awal tu. Dah lepas minggu tu beres lah. Orang-orang lain ni bukan kesoh pasal dosa pahala ni. Bantai je. Mu takut dia. Dosa bukan kita boleh nampak pun. Baik kita makan. Cara aja nakut tu semua. Orang first time lah gitu. Ya, betul. Bukan dia first time dulu. Aku dulu. Berok lalu orang. Betul. Dah buka lah. Lauk apa boleh? Aku beli lauk ayam peha. Peha? Peha tu apa dia? Peha tu apa dia? Peha tengok mu lah. Aku? Aku nak udang lah. Sudah boleh. Boleh. Tapi buku sekali dah apa tau. Ayam peha. Ya Allah ya. Saya mau tu. Tengok tu. Saya mau. Dah apa mu ni? Tunggu. Saya mau. Mana ada orang? Mana Ada orang bang. Ada orang? Ada orang. Mana ada benda kosong je. Benda pun tu. Tak ada benda pada bapa bang.